Hey guys, terang gelap. Okay. Hey guys, welcome to Abang Channel. Setelah sebulan berpuasa, Alhamdulillah. Dan kita pun dah sebulan membuat Syawal. Dah hari ni 1 Zulhijjah, 1 Mei, hari pekerja, hari buruh. So, kita cuba merahsiakan satu ride untuk ke Satun. Dekat je, Satun, dekat Pak Bara. Kita akan join dengan geng-geng Cak. Kita akan jumpa di Anak Rawang. Dan kita akan, dari sana kita akan bertolak sampai ke Simpang Bulai. Kita akan solat subuh di sana, maknanya dalam lebih kurang dekat sejam lebih kot. Sekarang ni pun dah pukul 4.46, so lagi sejam lagi akan masuk subuh lebih kurang. So kita akan jumpa semua. Jangan lupa subscribe, like dan share. Siap. Untuk buat kali kedua aku punya anak gajah ataupun Triple Black Ultimate Edition. So ini model yang ke last kali 2024. Aku ambil ujung tahun 2012. So pasti model baru akan keluar. Tu harga dah akan naik. So aku tanpa lepas kepala aku grab lah. Ini lah akunya kuda hitam aku. Anak gajah lah. Anak gajah yang sangat ganas, mantap. Tengok. Tengok dia box sudah buat decal. So ini dah siap mandi bedak-bedak. Lepas bedak-bedak bagi nampak cun, barulah nampak comel. So jangan lupa subscribe, like and share. Siap. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan perjalanan kami pergi dan balik. Indahkanlah kami dari seberangan kecil tak besar. Okay guys, sesi briefing daripada marshal kita. So ada briefing daripada marshal kita. Briefing daripada marshal kita. 6.30 lebih sikit, 6.45 dah boleh sampai. Kita bagi berhenti Simpang Bulai untuk solat subuh. Ini sahabat kita yang ada, seorang pilihan saja. Ada pantal. Anggaran dalam sejam lebih lah kot. Sejam lebih anggaran kita. Okay bang, tadi bang Alright, safe ride. So, bocak. Safe ride bro. Safe ride Dua. Baik. Pilihan juga pada wali-wali dina warahmatullahi wabarakatuh bayar sawiro. Okay, sudah baca salam-salam kita ya. Selamat perjalanan safe ride. Alright. Kita nak gerak bersama kawan-kawan yang ada ni, insya-Allah. Iza baru pakai JS. Keza Harley Davidson. Let's go. Okay, we are on the bikes. Okay, semoga perjalanan kita selamat pergi dan balik InsyaAllah. Kita akan bersolat subuh di Simpang Bulai. Simpang Bulai. Let's go. Come on. Allahumma salli ala Muhammad. Nak pasang kamera untuk speed trap. Kemajuan hanya 131 km sahaja ya. Okay guys, lepas solat subuh 6.45, 70 lebih tadi. Jawab dulu kita gerak sekarang. Kita gerak untuk nanti seterusnya. Aku juru kot rasanya. Juru. sampai ke Wang kalian. So sekarang menunjukkan jam
8.45 pagi. Oh, 10 minit berapa kilometer lagi. Petronas Okey, alright. Oh guys, sekarang sekarang pukul 9 suku 9 suku kita dah sampai kat Anak Juru. Tadi kita kat Singapura kita breakfast ala ringan sikit, dah breakfast kejap. So sini kita akan breakfast heavy dekat Pekan Changlun nanti. Sekarang ni kita Pak Lu, Sesak Kok Lu dan kawan-kawan kat sini jap So, Bro Chak ni apa? Update ke apa ni? Bukan update Update. Kawasaki 1000. Right. Kita rehat di Juru. Kita kat Juru Juru kita rehat dalam kita sampai ke breakfast ke Changlun. Changlun dalam 1 jam lebih kurang sejam lebih kita akan breakfast di Changlun, heavy sikit so ni mantap tadi alhamdulillah paling sangin. Okey, Bro Iza. Ni motor awak Ni motor awak. Ini yang laju potong saya tadi. Saya pun tak sangka rupanya awak. So, Bro Iza kita ni motor baru dia. Yes. Okay, macam mana pemanduan awak? Ada banyak beza? Ngantuk Lapar. Yalah. Tapi memang pun lapar juga. So, aku rasa kat sini ada geng-geng mentadak kat sini kot. Mentadak tengah sunyak. So, the last and not least our Pillions Pillion is she's getting asleep I saw in the bayang-bayang dia tunduk macam ni saya nampak bayang-bayang dia tengah tidur dalam seminit dua jugalah. Aduh, sangat menghayati tidur dia. Tidur Alhamdulillah okey, tak rasa penat. Aku isi full tank ni, tadi dalam 30 minit aku top up tak miles to go 196 aku tambah lagi So tank ini boleh pergi dalam 480 km. Kalau masuk Thailand buat eco mode jadi 580 km. So masuk nanti tak isi, basic 1 km kejap lagi. Jangan lupa stop. So dia orang pun pergi juga. Tapi dia pergi Krabi. Oh, tu pun keluar motor. Dia orang jalan dulu lah. Jumpa lah si Roni. Let's go, 1 hour more. Roughly 1 hour lah. Ingat dah full tank. Cantik. Guys, kita dah nak gerak ke Changlun. Changlun tu. The riders dah isi perut. Ngantuk makan juga. Mantap bedal. So pada bersih 1000 yang berdocak. So nantilah aku make video full dekat sana lah. Kat sini pun tengah jalan. Kita ada beberapa hari lagi dalam 3 hari kat sana. So kita buat full video content kat sana. So this one kita buat untuk story lah, santai-santai. Okay, let's try. Ada. Macam Azri punya. Azri ada beli dapat dekat 1000 lebih harga dia. 800. Beli yang tu yang ada bersuk angin punya. So dia safety padding, angin masuk. Ana beli yang tu. So guys, we are about to ride right now. So Bocak kat depan and the gang blue depan. Oi, muatan berat. Ya Allah Akbar. Aduh. Ya Allah. Alright. So waduh, exhaust. So kita pergi ke Changlun minyak mileage boleh pergi another 34 km Let's go, let's ride. Chalo bete, chalo. Mana Keza ni kan? Dekat RV ada, tiba dekat jalan raya dah tak ada. Mana pergi ni? Keza ada friend ya. Oh. Banyak hati lah. Ni oi.
Minyak ke Changlun. Cuma ada Changlun dan the 3 orang kalian. Ingat, di ruang kalian ni ada 400. Tambah sikitnya top up kat sini. Alright, keluar tip. Jauh dari sini katanya. Akan pula. Panjang. Tengah hari pun jauh, panjang. Alamak, tapi kita ada dorong motor. Tapi itulah, hakikatnya itulah. Hakikat sebenarnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh? Ya? Dengan cak tadi. Okay guys, dalam pukul 17.15, pukul 5.30 baru sampai ke sini, bye. Oh, barai. Tengah hari kita keluar lewat sikit tadi. Tu yang terus lewat betul kat border pun ramai orang. So alhamdulillah kami sempat sampai di Bara Resort. Kita tahu kat mana Ini adalah Bara Resort. Okay. Yang dia orang dah booking lah. So dia berdekatan dengan jalan raya kat sini. Berdekatan dengan jalan raya dengan pantai depan ni. Depan ni pantai. Aku tengok aku bayar. Nanti aku cakap lah berapa dia kos untuk Bara Resort ni. So ini ample parking space. Ini ada bro Incredible Hulk. Sebentar tu Mak Lis dah panggil kita. Ya, sebentar ya bu. Sebentar bu. Mau apain? Bayarin berapa ongkosnya? 1,400. This cost is 1,400. So please calculate careful lah. Don't mistake short you pay 1,000 my shilling. So ini geng kita yang dah sampai Kunci dapat dah? Sorry, 1,000. Apa ni? 1,004. 2,005. Tak, aku cakap dengan dia ada tak datang lagi later kan. Pergi apa macam kecil dia? Ini motor-motornya Pak sampai parking di sini. So payment diambil pada 105 105 kita tengok biliknya. Di mana? Di sana Lihat di biliknya di sini kondisinya. Tapi okeylah, di kawasan dia pun menarik juga. Kita lihat kondisi biliknya bagaimana. Macam ni resort Bara Resort, nama pun resort Resort bukan bentuknya bukan macam ni Oh, di sawah. Dia mau ni kamu kita tengok. 1,400 untuk 2 hari saja ni. Bara Resort kita 2 hari kat sini dan kita akan duduk di Ranok. So kita akan sightseeing sini. Bukan lampu. Alhamdulillah. Okeylah. Pasang ikon siap. Pun okeylah. Just basic punya lah. Tak ada kotor sangat, dah bersih. So dalam kawasan dia kat sini. Mantap bro, mantap. So ini kawasan persekitaran di luar Sekitaran di luar kita lihat. Okeylah, not bad lah. Bukan nak kata perfect. 1,400 baht atau nak convert Malaysia berapa aku nak check balik. So kalau kita tengok 1,400 baht kita convert di Malaysia RM180 saja. RM180 untuk sehari. Untuk 2 hari. Maknanya satu hari RM90. So quite reasonable dan kalau kat Malaysia tak dapat lagut. So that's why kita suka di sini So lepas ni aku on the way untuk makan, lapar, satu hari tak makan. So kita ambil resort dekat je. Resort dekat sini. Seberang jalan. Seberang jalan. Baik. Okay. So guys, tengah hari makan lagi ni. Kita makan ala kadar je. So kita orang akan ke depan dulu lah. Lepas ni pun boleh banyak jalan untuk makan ni.
So kita tunggu di depan ni. Oh kakak. So gelap apalah, respect gelap. Kita akan makan di hadapan sana Berlain tadi kita makan kan. Kita makan kadar lah apa yang ada. So kita kat depan ni. Kamu lihat malam kamu pergi sana ni. Kita makan di Papaya Mamtu. Tak clear lah. Okey. Papaya Mamtu Kita makan di sini. Satu member aku recommend makan kat sini. So let's go, kita tengok dulu. Hai guys, selamat malam. Oh, kenyang gila makan lah. Tak tempat nak buat review makanan tadi. Kalau kau pergi Pak Bara, Pak Bara ada tempat yang menarik Kau boleh makan dekat sini juga Korang boleh makan di Papaya Mam dekat Pak Bara. Ini aku rasa salah satu tempat yang menarik lah kat sini. Dia punya view di OOTD kalau kau nak bergambar. So anak muda bergambar, aku rasa ini recommended lah. Chill lah, cool. So aku belanja korang tunggu depan ni. Harga makanan dia pun aku rasa tak lama sangat So kau boleh cuba kat sini sebab kebanyakan bikers yang lain dia orang akan singgah kat sini sebabkan oleh ni aku belanja penuh. Papaya Mam 20. So kalau nak makan kau kat sini. Aku tunjuk dalam hotel tunjuk tempat. Okey cool Ni tepi tu jangan nak main lah. Kalau bawa untuk family aku think it should be okay. Dalam ni ada aircon. Kita dapat booking awal dalam ni sebab mungkin kawan aku Riza booking awal dapat dalam lah aircon sikit. Kalau tidak korang akan makan di luar lah. Luar pun tak panas sangat sebab ada kipas di pantai dan ramai orang di sini lah sekitaran negara. Alhamdulillah. So tadi Cak pun dulu makan kat bawah. So okey, ini pantai dia Kalau sana ada banyak lah gerai-gerai dia orang kemakan tu. Kalau kemakan dekat apa nama aku lupa dah. Papaya Mam benda nama dia. Kau makan kat sini lah. So cantik sekali. Sana ingat tenang sekali lah. Senyap, cool. Dan tak ada hiruk pikuk dekat Pak Bara ni. So kita tengok. Alhamdulillah. Ni ada prayer room. Korang sembahyang pun ada. Beras ni rasa Islam dia masih ramai lagi lah. Suasana healing. Penuh vibe yang tenang sekali. Okey, kita ambil gambar video dulu. Okey, ini model-model majalah Mangga Mangga sunset, Mangga time sunset. Manggis. Kobulon. Okay, kita ambil gambar So, lepas bergambar, kita tempat yang lama aku pergi tu ya. Nava Seafood. Okey semua okey boleh Boleh lah Nava Seafood ni. So, kita check meja lah. Meja ambil menu. So, dia order. It's a nice vibe Vibe yang bagus sekali kat sini. Tenang-tenang. Sini boleh ambil gambar kejap lagi sini. Sini boleh ambil gambar. So kita tengok meja mana yang panjang ni. Panjang Ya, saya dah tempah dah ni semua ni. Tempah dah Oh bagus. Ini yang kita mau. Admin ni bagus. Kita pelantik dia untuk penggerak akan datang Ya. Penat admin buat kerja Ada pagi ke petang kan. Ya. Okey boleh order. Order macam mana pulang lah. So tukang order please. Tukang order kita ikut saja ya. Siapa order dia bayar? Order kita bayar. Menu ada makan. Menu dia tapi cepat siap ada masalah. Nampaknya ada 5-6 menu yang kasi di sini macam banyak-banyak. Rasa dia okey bang kita ambil gambar video yang ramai pula. Mantap men. Diangkat Hello guys, hari ni hari Jumaat 2 Mei, semalam 1 Mei border jam betul jam betul, lambatkan daripada pengunjung-pengunjung. So lepas ini pagi ni kita nak pergi pulau naik bot dengan kawan semua. So saya ada tengah menunggu kita punya ride. Tunggu kita ni Tut. Ni tengah dah test ride ni. Nampak ni macam setuju ni. Tengok berbincang ni. Phone baru dia main. Tu komen sikit. Komen sikit. Komen sikit review berapa dia punya berat apa dia ni.
Motor ni bagi saya memang mantap lah. Mantap lah. Ini untuk road Raja di highway. Zing Raja. Memang King. King of the highway. Betul. Bang, ni siapa ni bang? Tanya abang. Ni abang ni nak beli sebenarnya. Dia tu tanya. Ni siapa bang? Sekejap. Ya. Panggil tuan dia. Dah maaf. Ada bahaya betul. Okey, tak apa. Abang, nanti saya jumpa abang lagi sekali lah. Tukar review pun jam. Tak tahu mana. Sekejap tunggu tutup sampai Alright. Cikgu Jo. Lagi telanjang boleh? Mana? Pulau mana tu? Nak telanjang tak sanggup tempat ni orang telanjang. Tak ada orang sanggup nak tengok. Tak ada orang nak tengok. Nak telanjang untuk muka. Sendiri tutup apa? Okey. Kita tunggu jap sampai ni. Sekejap lagi kita ni lah. Transport dah sampai. Ada 2 jenis transport. Untuk yang ni kita naik kat sini ini cikgu. Yang ni kalau sini. So jalan lain siapa naik? Oh penuh. Penuh penuh. Aduh terpaksa berundur. Kesian lah dia naik. Semua nak naik kat sini penuh. Kalau nak Sini boleh. Ni pun kuat ni. Rupanya Bobby. Lupa Nampak dekat? Nampak. Apa ni? Okay guys, kita dah sampai di sini dengan dia punya ni. Okay, kita tunggu di sana. Bersedia untuk bergelap-gelapan Kulit gelap. Betul. So geng kita ramai dah tunggu Tunggu sekejap lagi kita tunggu boat mari. So kita queue Cuaca hari ni nampaknya baik sekali Agak baik sekali, tak ada masalah untuk kita pergi. Harapnya sampai ke petang lah. Okey. Kita tunggu, kita ambil 2 bot kita ambil 2 bot antara dengan Cikgu Satun lah. Dia akan cantik belum sampai lagi dah cantik. Belum sampai lagi. Kalau sampai wah malam. So kita pusing. Cikgu Satun pun ada kat sini. Cikgu pada belah ni. Cikgu Satun punya, kita ikut Cikgu Satun punya package lah. Sampai ke sana, dia ke sana lah. Mana Langkawi? Langkawi belah? tu Gunung Raya. Gunung Raya. Nampak Sanusi. Sanusi. Hai. Kuat lebong ni Cikgu Jo. Okey dah. Okay guys, kita tunggu bot sampai 2 bot rasanya. Izzah punya, kita yang Mutawif. So, Din organizer. So untuk mengelakkan muka hitam kita pakai Bala kelapa. Menjaga kulit nampaknya, menjaga kulit nampaknya. Tangan hitam tak apa, muka jangan hitam. Itu penting. Alright. Kapal lain. Guys, bot sampai. 2 biji bot tu. Untuk kita orang ni kita share 2 orang. 2 kumpulan lah. 2 kumpulan kita akan pergi sini. So ni fotografer kita ambil gambar. Baik Ini nanti jangan kena beli. yang main. Sekarang. So ada 2 bot kat situ. Kita nak pergi ke tempat pulau lah nanti. Pulau mana kalau pergi? Okay, jom naik. Masuk guys. Naik, masuk. Kita nak start gerak. 2 dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kita gunakan bot lori.
guys, kita dah sampai di tempatnya. Kita akan panas lit-lit kita panas lit-lit sama kelajuan ni. Okey, terbaik bersedia untuk gelap terbaik mabuk dah. Allah, belum minum lagi. Allah Akbar. Okay guys, kita dah sampai persembahan dua bot ni dengan kawan kita. Lapangan boleh masuk, so cuba lompat nanti kat sini. So pelan-pelan. Okay, ini sekitarnya. Ini ya. Bolon Don lah. Sini katanya adalah kawasan kampung saja. Tak ada benda, kawasan kampung saja. So ini Bolon Don. Apa Bolon Don? Bolon Bolon Don. So kita akan pergi banyak tempat Dah 5 tempat. Salah satunya ni kat sini lah. Kita akan pergi dalam tu. So kita tengok apa benda yang dia nak saji kepada kita lah So sangat panas ni hari. Ni pun dah standby. Memang well prepared. Based on past experience, she has been more prepared to get more exposed from the previous vacation. Untuk hari kedua hari Jumaat, kita dibawa oleh cikgu satu mini group ke Koh Bulon. Koh Bulon ni tempat kampungan, dia ada hotel, dia ada apa semua, dia kampungan yang original. So di sini kawasan kampungnya. Nanti kalau kau nak pergi ke sini, insya-Allah kau boleh stroker kat sini. Kita ada 5 tempat ikut nak pergi lagi. Aku tak teringat pada aku jak tengok. Okey. Gelap, panas. Okey, sini. Kau tengok kita pergi tadi ni Koh Bulon. Lepas tu kita pergi Bolon Ray. Lepas tu Bolon Rang, Bolon Ayam dan Hakau. Lepas tu banyak bulun ni cuma bulu tangkis dia tak ada lagi. So kita tengok kat sana depan tu apa yang ada lagi. Kita teruskan pembukaan kita di kawasan Bolon Ray. Katanya kawasan kampung. Kita tengok kawasan kampung tu ada apa So jom. Ini depan mana? Nama tempatnya Bolon Ray je Bolon Ray Bolon Ray bukan Bolon. Penempatan pembuatan bot. Bot yang tercanggih sekali tercanggih lah. Just cara tradisional cara dia buat bot. Brand Tesla, barang rare yang ada di sini Ya, so sini banyak kampung Islam. Tiada hotel, tiada apa, semua kampung asli yang original. Pak cik ni tengah buat kata tengok. Repair ni. Ini repair. Ini repair dia pakai tu. Benang ni. Serap. Ini yang fiber Kita punya sumbu. Fiber. Sumbat. Dia padamkan balik. So buat sendiri je. So boleh determine kat mana yang bocor. Mungkin lebih agak tahu kat mana bocor Ni repair kot. Repair. Ni yang air masuk kot, tampal. Okey, terusnya jom. Ini memang kawasan kampung lah. Aku tengok, macam aku duduk kampung dulu lah. Sangat rare orang ni. Aku tengok kehidupan yang tidak memiliki apa-apa masalah Cuma orang pergi buat kerja harian di laut dan mencari rezeki Tak ada apa yang perlu diharapkan. Tengok sangat cool, relax. Kalau lepak sehari dua syok ni. Dia punya vibes. Itu dia nampak ada kemahiran ni kemahiran membaiki enjin bot. So ni ada 3 biji enjin bot. Asal aku enjin lori ni. Enjin lori yang ada kat sini. Kita pusing-pusing kawasan ni kawasan kampung ni. Bolon Ray nama tempat dia Bolon Ray. Kalau kau tengok kehidupan di sini. Ini pak sini pun pasang membaki bot. Lama kat sini. Ada kedai makan juga di sana macam sebiji macam kampung Ni dia buat tinggal relax sempoi je. Asal boleh baring ni cukup kan. Boleh baring lelap tidur, lepas tu ada hobi boleh burung sikit. Kan? Boleh burung, ada santai kan. Jangan main burung. Jangan main burung. Main burung bahaya. Burung. Ni kedai makan dia, tempat lepak. Cool. Just nice. Ada runcit kat sini. Kau tahu ada runcit baik. Ada kedai runcit sini lah. Runcit dia ada jajan macam kedai kampung zaman 70-an dulu tengok. 70-an kedai dia kena buka kasut. Ada kedai makan. Kawan kita tengah nak cek latih pun ada kat sini. Yang takut latih pun ada. Macchiato pun ada. Padu. Kelantan ada. Gana. Semua ada. Nak tembak. Air apa yang ada ni Mak? Kelapa. Anggur.
macam-macam. Ini mesti nampak. Ini boleh try. Ini boleh. Ini tak mabuk ni, tak mabuk. Halal. Halal yang thayyiban. Ini pun ada kedai-kedai dia jual bawang runcit. Ni pun tengah serve makanan ni. Minuman tengah order air. Kita ada minuman rare sikit sini. Ni air kelapa Sedap tak payah? Apa? Oi, padu. Tak mabuk Air. Aro. Semua dah minum. Ni pun rare ni macchiato. Kita tengok ada macam. Daripada Air apa Zat? Coklat. apa? Dia panggil apa? Kopi. Kopi macam Nescafe punya. Okey, dia orang tengah kita minum dulu yang dahaga dan kita continue. Ni ada yang tinggal ke tepi nampaknya. Akan order next order. Order apa? Okey. Order? Belum lagi. Lychee order lychee. Memang menggamit lah zaman aku masih kecil tu tinggal dengan nenek kampung. Tengok dia dinding atap buluh. Ini atap buluh kawasan kampung ni. Sangat rare dapur masak. Tengok sengit kau tengok. Sangat rare kat sini. Memang mengimbau lah. Memang mengimbau zaman kampung. Zaman aku masih kecil tu lah. Memang mengimbau lah zaman aku kecil tu. Duduk dengan nenek tu. Tengok kampung. Dengan ayam-ayam ni. Itik-itik ni. Itik bebas berjalan. Ini tak ada. Ini burung baji tak ada. Buat minyak. Gamat Relax sebatang buat. Macam ni je 1,000 plus per kilo Per kilo. This one sea cucumber 800 baht per kilo. 800 baht per kilo. 800 baht. Per kilo. They maybe import in the China or something. Ini adalah gamat. Gamat dia akan 800 baht per kilo banyak. Buat air. Buat minyak. Minyak. Oil. No. Maybe when the dye and eat Dia punya ampayan ni kita ampayan dia pandai kau lah tu. Ampayan dia pandai kau lah. Tengah jalan pandai kau angkat ampayan dia. Kita nak pergi snorkeling Ini snorkeling kat sini snorkeling. Ya. Dia punya alat-alat mana? Ada Google snorkeling Semua snorkeling Snorkeling. Okey. Kita akan snorkeling pasal malbat kat sebelah kita. Malbat kita snorkeling sekejap lagi. Kita dibantu kita bahasa selamat so, snorkeling. So aku tukar pakaian kat sana lah. Kat sana ni dia punya, tapi dia punya ni tak sama lah dengan kita punya perhentian kan. Sebab dia ini tepi, kat kita ni tengah-tengah perhentian tu. Dekat antara pulau kan. So ni sambung view dia balik. Kita snorkeling. Kita makan sini. Temam ada Pak. Cukup 40 orang cukup. 40 orang cukup Jumat. 1 o'clock. Kita snorkeling kat sini, makan-makan kat sini. Lepas Friday play kita keluar. we call the bulon mai pai. Bolon. Di sana mau bolon? Mai pai to mean bulok. Bulu. Rembo bulu. Rembo. Tempat sini ada tempat snorkeling sini, ada boleh buat camping site. Hotel berkapi lah. Dan kawasan piknik lah. So, tak ada orang kat sini. Kita orang je rasanya. Hari Jumaat kan. Kita semayang. Kita musafir Johor lah. So pada bawah nampak adanya viewpoint macam tu lah. Kat bawah ni sangat cool sekali Ini pemandangan dia daripada atas viewpoint dia. Dia macam aku pergi mana tu lagi pulau dekat kat Krabi tu lah. Viewpoint dia macam ni. Ini tempat lepak dia. So aku dapat berenang sekejap lagi. Sulaiman lah, tak pandai bawa jalan Untuk dia. makan aku dah makan dah masakan dia. So kat sini kita lepak lah untuk makan. Tenang lah ni pasal ni tak ada orang rasanya. Ini dah kawin dah. Ni bawa balik daripada swimming.
kena selam tu. Parah. Nanti aku share gambar. Oh. Video. Siapa menyelam? Ketam, tapi Kau menyelam? Tak apa, tak ambil ketam. Dia kalau dah masuk air. 6 inci. Besarnya. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Ini semua. Ini kita punya geng-geng yang lepak kat sini lah. Tunggu dia makan jap. Lepas tu kita pergi pulau lagi satu. Okay, setelah berenang kita mau pulang. Lupa dekat pulau ni. Apa nama dia? Nama dia Park Protection Unit 3 Bulan Maipah. Nama pulau Bulan Maipah Pulau Maipah kat sini. So kat udara ada orang jaga kat sini, ada orang tinggal kat sini. Lepas ni kita pergi pulau. Aku tak ingat nama apa. Sekejap lagi kita pergi pulau apa namanya Lepas ada hopping tadi, pergi ke pulau ni, Kau Bulon daerah Kau Bulon juga lah. Ada jual kopi kat sana. Kopi apa yang dia jual, tengok. This one natural. Wah. No, you want sweet, make sugar. You don't know sweet or original. Can take 10 plus. Tengok apa dia order apa ni mesin? Cak kubing. Cak pun pin apa tak? Oh, ni mesin macam yang lalu pakai tu Ya, yang kat office tu. Kan? Oh, not bad. Okay lah. Berapa baht? Fresh hot coffee Nescafe. 80. Oh, not bad. This one? Fried egg sandwich 80 baht. 80 baht. Yes. Oh, do you want? 160 baht. Oh, both 160 baht. Yes. Okay, let me see what is there. What they selling. So, apa? this one virgin, right? Yeah. Virgin, no alcohol, right? Oh, no alcohol, okay. Yeah, this cow, no alcohol. No alcohol lah. Okay. Pina Good. colada, no alcohol. Yeah. You don't want alcohol. Okay. No problem. Tengok order apa ni. How much? That price. Mocktail. 100. 100. 160. 160. Yeah. Mocktail. Okay, ngam. Later, okay. Cuba tengok dia order apa lah. Order apa duduk seorang ni. Cuba tengok apa yang dia order. Zoom in, zoom out. Kadang-kadang kali order ni. Tengok, duduk kat sini kat pantai. Order kat situ. Punya healing ni. Okay, lepas kita makan-makan di pulau sana, Bolon. So kita berangkat balik di Bolon So itu kita punya. Okay, bye-bye Bunga. Bye-bye Bolon. Bulan dah bintang. Bolon kasih Bolon. Okay. Safe ride ya. Pasport jangan lupa, Pasport jangan lupa. Safe ride. Border keluar pasport Jadi kita punya trooper sini satu. Okay, luncur. Berangkat pulang sekarang. Kita belum ada mendung sekarang ni.
kita pasal dikongsi beramai-ramai ya. Sini ada parti kat luar. Sebelah dia. Ni bayar separuh, ni pun bayar separuh. Bayar, ni tak bayar. Di masjid, duduk bawah apa kena bayar semua. Macam cerita Piram. Macam Piramli lah. Tak ada, ini pun beratur, ini pun bayar teks separuh. Bayar separuh. Ini bayar penuh, ni bayar penuh. Semua bayar penuh, ni bayar penuh. Ini kita order online kan. Kita dapat sini kan. Ini tak ada online, ni pun tak dapat. Hey guys, hari ni Sabtu, kita dah breakfast tadi kat atas restoran tu, aku lupa sebut nama dia. Tapi okey juga lah, orang berhenti makan itu. Lepas ni kita lepas 2 hari di Pak Bara, kita akan ke Danok. Perjalanan masa dalam 163 km silap aku. Sampai di sana kita akan posting untuk shooting shooting bukan gambar, shooting menembak dekat SST shooting itu. Tak tahu berapa bat, nanti aku cerita dengan berapa bat kat sana. Sekarang pukul Malaysia pukul 10. Malaysia pukul 10 pula. Ini Malaysia pukul 10 sekarang pukul 9:11 Thailand. So 9:30 kita gerak dan kita akan proceed kita tengok kawan-kawan kita dah ready semua. Guys, our team members dah ready dah ready untuk bergerak ke Danok So kita dah nak gerak kita nak gerak sekarang Ke Danok. ke Danok. So macam mana trip kita ke, tanya awak lah mana trip kita yang Mantap. boleh cakap lagi. Sabar. Aku boleh cakap lagi. Trip kita yang pulau tu. Macam mana dengan admin dia orang ni, SS UK SWAT yang SWAT bikers manage. InsyaAllah lepas jadi SWAT divers. Ni Amin malam naik boat sambil tidur pun boleh ni Kita layan. Kita layan Luncur. Yes. Saudin, ya ni kita mabuk laut. Ada apa barang ada. Laut tu mabuk awak kan? Okey, Budi. Wah, sekarang ni dulu Pleon, sekarang Solo. So dah ready semua dia Kita terus pergi ke Danok. Tengok Cak tak singgah mana-mana kan? Kita pergi ke Danok kan? Cafe Amazon. Kita tuang minyak dulu. Jumpa cafe Amazon. Satu pit stop Kita gerak. Alright. Okay, kita terus gerak ke sini. Kemah kita. Kita jadi rainbow. Mana jadi rainbow? Kita confirm tembak-tembak Confirm. Okey, baru Syak pun dah kita confirm. Kemah kita. Ini peluncur terhebat kita. Yes. Jadi alright. Kita ke sana. On. Oh, ni perang ni. Okay guys, kita dah nak bergerak. Dengar. Okay, kita nak bergerak ke Cafe Amazon dulu Cafe Amazon. My wife said Cafe Amazon tu mesti ada 7-Eleven Kerana 7-Eleven tak ada 7-Eleven, kita tak boleh singgah. Itu katanya. Tapi kita ikut kepada mutawif lah. Kalau mana yang dekat, mana yang ada. Kalau tak ada, wah malam bisawab. So hopefully ada lah. Biasanya dia ada 7-Eleven. Sepanjang pengalaman kita pergi, memang ada Cafe Amazon kat situ Okay. Ini dah bersiap sedia dengan lampu kuningnya. Lampu kuning baik. Mantap. Memang kalau ride talent kena beli motor ni. Kena beli. Kalau kita jenis ride, kita akan beli. Jiwa nak ride, kita kena beli. Kalau just setakat ride, sekali-sekala aku nasihatkan tak perlulah, kita perlu gunakan duit yang banyak untuk membelanjakan motor seharga ini. So kita gunakan saja. Ialah besi. Gunakan besi ini sepenuhnya. So jadi mantap. Ini pilon terbaik ni. Baik ni. Ini susah nak jumpa ni. Jangan lupa subscribe, like and share. Safab besi 1000. Itu FND 650. Ini RT baru beli. Tu ada kado. Belum connect lagi. Connect dengan wife aku. Ini tracer aku, Budin and the MT-09 and the rest. Mantap. Let's go.
Pekan Pak Bara. Sini ada Pekan Pak Bara. Hari ni hari Sabtu di Pekan Pak Bara. On kamera ke? Ada, ayo on kamera. On. Luncur, 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 luncur. Luncur. Luncur, luncur, luncur. Lucu. Consider aku masuk Pak Bara ni tak perlu isi minyak lah. Tak perlu isi minyak Thailand. Sebab sebab aku masuk semalam pun aku isi full tank. Full tank aku letak mula 400 km to go lah. Lepas tu aku tukar kepada Eco Mode. Kepada Eco Mode, dia naik pada 560 km. Dan aku nak jalan sepanjang Thailand. Sekarang aku punya mileage kilometer to go dalam 486. On tak apalah, tak on pun. Tak apalah. Tekan ni, tekan dulu air punya. Tekan ni. Ha? Mana itu? Atas ke bawah? Bawah. Panas. Clear kan? Sadau, sadau, patau, patau. Ni hujan lalu ni. Hujan sampai lalu. Yo, tanpa kompromi. Turun tanpa kompromi yo. Oh, macam disiram dengan air baldi ya. Depan tu kering. Depan tu kering tengok. Dia kering kejap je dah kering habis lah. Kan? Dari sini je. Dah. Dah kering balik. Hujan bukit ke rasanya? Hujan bukit. Hujan bukit ke apa? Tengoklah. Ini berhenti tak ada hujan. Empat, lima, dengan toyo. 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kau pernah tembak kan? Lama dah. Okey. Ini tak payah. Ini masuk dulu. Makan ni. Tak apa kan? Tak apa. Masuk pukul dulu. Masuk dalam. Sudah lah. Tarik di sini, tarik kuat. Kuat. Cepat tak? Okey. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik lepas.
Sudah. Okey. Tutup mata kiri. Boleh mati tidak? Ya. Pilih kepala boleh tak? Okey. Boleh. Satu, dua. Wah, kau action kau eh. Lihat. Okey. Yang sini, okey, tangan kiri, okey, bagus. Bagus. Dua tangan pergi depan, tutup mata kiri, nampak putih. Putih ini masuk tengah lorong. Putih mana? Ini bukan. Putih depan, masuk tengah lorong. Jangan kiri, jangan kanan. Tengah, macam tadi dah. Dan jangan tinggi, jangan bawah. Sama-sama. Terus tembak. Bagus. Okey, depan lagi. Pakai ni. Okey. Okey, tutup mata kiri. Kita tembak ni. Ya, tutup mata kiri. Okey, masuk tengah lorong lah. Okay, boleh. Satu saya, 1, 2, 3. Jangan pusing-pusing dari kawan lah. Jangan. Kalau langsung lah. Ini kau bawa. Tembak dia ni. Sorang-sorang lah, sorang-sorang. Jangan tembak. Jangan tembak orang. Lepas kita menembak tadi, kita makan-makan pula ambil main kat hotel. Yang lagi kat sini ambil sipil dekat Bahaya. Ini dah habis buang lazah. Kena sama lah. Habis. So ini pesta malam di danau. Kita nak makan. Dia orang dah sampai ke sana. Jarak dalam 850 per hotel. Sekarang ni dah tinggal 6,700. Nampak macam menawik. Oh, ayam-ayamnya. Tarik. Ish. Kalau makan dekat hotel ni sedap juga. Wih, ni Pulut mangga. Mana pulut mangga? Ush. Boleh ke makan? boleh. Boleh. Dekat sini Muslim. Ah? Sini Muslim. Ni sama pattern ni. Sama dia. Kedai kita makan pun. Oh, Munggil-munggil. Oh. Oops. So kita jalan je lah. Macam tu ya, dia buat Memang macam tu. Format dia memang macam tu Format dia memang macam tu. Kita nak balik hotel tadi kita parking kat basement. Sini dia punya parking motor kat bawah. Oh, Latif, morning Latif. Morning. Banyak jajan nampaknya. So ada dalam 40 biji motor kat sini. Aku nak naik atas lah. Semua dah packing, aku pun dah siap packing. So sekarang kita dah bersiap untuk pulang. Deretan motor kat sini So semua dah standby tunggu dekat sini. And then we shall proceed further to breakfast. Ada yang belum keluar lagi, kita tunggu sebentar. Kunci pun tak ada kasih So siapa call lagi tu? Aduh. Kita breakfast je yang pakai glove. Nak breakfast dulu. Tak. Nak nak breakfast. Spek mata mana? Spek. Ya Allah. Tak ada. Tak ada itu. So kita nunggu yang lain datang Tunggu yang lain siap, kunci dah kasih, semua dah siap kan. Kunci dah diserahkan, tunggu yang lain turun. Keza pun berturun. Dia balik. Lepas ni kita plan lah sikit. Ubat dia kau kena beli air mineral 1 jam. Okay, breakfast Breakfast bye. Breakfast Proceed further for the breakfast. Kita santai, luncur. Dah on tadi lah. Dia off lagi. Dia padam sendiri. Dah on kan? Custom. Tu motor. Budin. Tunggu.
Panas lit-lit kawan, panas lit-lit. Panas lit-lit kawan, santai lit-lit. Uish. Ramai oh. Dah start belakang panjang. Belakang start panjang dah. Kan belakang start panjang dah bu. Let's go, luncur.